Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui anak-anak calon-calon UPKK. Waktu ini, Abi dapat bersama dengan anak-anak dalam segmen Kongsi Ilmu. Dan untuk Kongsi Ilmu hari ini, Ustaz atau Abi akan memilih mata pelajaran sirah. Di mana mata pelajaran sirah ini selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sukar kerana ianya adalah subjek fakta. Apa maksudnya anak-anak? Subjek yang tak boleh kita goreng, tak boleh kita tembak dengan sesuka hati jawapannya. Kerana jawapan mata pelajaran sirah mestilah berlandaskan kepada fakta. Justru itu, Abi ingin berkongsi dengan fakta yang pertama berkaitan dengan bahagian A, di mana anak-anak bahagian A ini dia mengandungi 10 markah. Okey, cuba kita tengok soalan yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang tenang atau mulia. So kat situ kena bijak, kena bertenang. Walaupun jawapan tenang tu ada, tapi bukan semestinya jawapan. So kita kena fikir dengan baik, ya. Yang mana pilihan utama? So Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Jadi gariskan di bawah perkataan mulia anak-anak. Okey? Jangan terlebih garis. Clear anak-anak? Baik. Abdul Muttalib ialah ... Nabi Muhammad bapa atau datuk? So jawapannya kat situ adalah datuk Nabi Muhammad. Ingat ya anak-anak? Ini soalan asas. Tadi kan Nabi ada kata tajuk kedua adalah tajuk ahli keluarga Nabi. So kat situ nombor 2 tu di bawah tajuk ahli keluarga Nabi. Baik, Wahab ialah bapa kepada Aminah atau Abdullah. Siapa Aminah? Ibu Nabi Muhammad. Siapa Abdullah? Bapa Nabi Muhammad. Jadi Aminah binti Wahab. Gariskan di bawah perkataan Aminah sahaja. Jangan terlebih sudah kau pergi garis dekat Abdullah sikit-sikit pun tak boleh. Ingat anak-anak ya, garisan wajib digaris dengan ngam-ngam, bahasa perbualan kita ngam-ngam, ataupun dengan tepat di bawah jawapan yang kita pilih. So kat situ anak-anak tengok dah ada 3 markah kalau kita jawab betul. Ada soalan kedua, lagi 3 markah anak-anak. Okey, bezanya kali ini dia kata tandakan right pada kenyataan yang betul, tandakan pangkah pada kenyataan yang salah. Ingat tuan anak, right, pangkah. Jangan buat tanda lain. Ada juga didapati anak-anak suka buat tanda pangkah ikan. Ini salah anak-anak. Jangan buat tanda pangkah ikan. Jangan. Salah. Tanda pangkah yang betul, pangkahlah. Ni betul. Tanda right, right betul-betul. Baru betul. Jangan buat tanda right macam tanda V. Itu salah. Dia buat V. Salah. Jelas anak-anak ya? Erti fatonah ialah bijaksana. Maka fatonah bijaksana adalah sifat wajib bagi Allah, bagi Rasulullah, betul. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dakwah. Kalau Nabi Muhammad dia adalah rasul. Apa tanggungjawab rasul? Sebagai ulang kaji, rasul dia wajib menyampaikan risalah dakwah. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan dakwah. Itu kena faham anak-anak ya, antara Rasul dan juga Nabi. So patah balik pada kisah soalan kita, di situ Nabi Muhammad menyembunyikan dakwah. Salah lah kan? Sebab Nabi Muhammad dia menyampaikan at-tablighu, itu sifat Nabi Muhammad. Mustahil Nabi Muhammad itu bersifat bodoh. Betul lah, itu adalah sifat mustahil bagi Rasul. Dalam bahasa Arabnya disebut al-baladah. Mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat bodoh. Clear anak-anak? Ini baru soalan kedua. Dan dekat situ dah ada 6 markah. 3 di atas, 3 di bawah. 6 markah soalan asas. Dan soalan ketiga ada 4 markah. Contoh soalan yang boleh ditanyakan adalah sifat wajib ataupun sifat mustahil bagi Rasul. Ustaz, bukankah ini di bawah tajuk akidah? Tak, sebab dalam perkara asas sirah dia ada menyebutkan berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad dan juga wafat Nabi Muhammad. Cuma di sini
dipilih soalan berkaitan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Maknanya ia ada dalam tajuk kelahiran Nabi Muhammad. So, tabligh artinya lawannya, dia kata jawapan yang betul berkaitan sifat berlawan. Anak-anak, jangan lupa kalau gariskan, pastikan garisan daripada titik ke titik. Ni bila soalan suaikan. Dan satu lagi yang biasa apa anak-anak? Soalan padankan. Clear? So, tabligh lawannya, tabligh ni menyampaikan. So, lawannya adalah al-kitman, menyembunyikan. Amanah, jujur, lawannya al-khiyanat, khianat. Sidqu adalah benar, lawannya al-kizbu, dusta. Dan satu lagi tadi kat atas pun dia dah tanya, fatonah. So, fatonah adalah bijaksana dan lawannya adalah al-baladah, macam yang Abi sebut tadi anak-anak. So far, okey anak-anak? Jelas? Sebab Abi cuma menerangkan dengan fakta sahaja. Tak perlu nak goreng-goreng, tak perlu kita nak berlawak jenaka. Kenapa? Peperiksaan semakin hampir anak-anak. Jadi sila fokus. Okey, itu di bahagian A. So dekat bahagian A tadi, yang soalan ini tadi 4 markah. So 3 campur 3 campur 4 sama juga 10 markah. Dengan jayanya anak-anak boleh jawab di bahagian A. Tahniah dan syabas anak-anak. Kita pergi kepada satu bahagian lagi untuk Abi berkongsi ilmu dengan anak-anak dalam segmen kongsi ilmu pada hari ini, iaitu bahagian B. Bahagian B ni ibu ayah, anak-anak, dia adalah soalan objektif.